kelemahan bila kerja work from home ni, daily steps korang memang drop kau-kau Kalau sebelum ni kat office, korang mengular je dah 5,000 steps kan. Itu belum kira lagi korang pergi kantin ataupun pergi ngopi kat mamak, betul kan? Sebab tu sekarang ni, dah ramai orang kerja kat rumah, dah start workout pun kat rumah tau. Lagi senang kan? Lepas settle je kerja korang tu, korang terus sarung kasut, buka treadmill ni, tekan on, lepas tu boleh terus jogging kan. Tak sampai 5 minit pun. Memang jimat duit dan jimat masa korang nak bersiap pergi luar tau. Dan yang bagusnya treadmill Ogawa ni, korang boleh set speed daripada 1 hingga 14 km sejam. So korang nak beri squat boleh, nak jogging boleh, nak running boleh, nak berjalan santai sambil tengok TV pun boleh tau. Treadmill ni boleh tampung berat sehingga 100 kg. Jadi korang yang overweight tu, korang jangan risau. Korang pun boleh guna juga tau. Kalau ruang kat rumah korang tu sempit, korang boleh lipat je treadmill ni. Lepas tu boleh sorok je kan. Memang jimat ruang gila. Ramai dah pakai treadmill Ogawa ni, bagi feedback, memang tahan lasak dan yang paling best kan, pemasangan tu daripada staff Ogawa tau. So korang tak payah pening-pening dah. Sekarang ni stok memang sangat limited tau. Untuk korang yang terawal je. So sebelum habis, korang boleh klik link kat profil aku. Lepas tu korang pilih item nombor 7 ni.